Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa Muhammad wa Sayyidina Mustafa Ahmad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan seluruh ahli jutaan kuasa masjid, ahli jutaan kuasa khairiyah, pimpinan masyarakat, ibu ayah, muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita syukur di atas nikmat iman, Islam, taat, nikmat kehidupan, kesihatan, dan alhamdulillah pada malam ni kita sambung balik perbincangan kita Risalah Kifayatul Muqtadi. Kita berhenti hari itu wahdaniyah atau qudrah. Ada tanda tak? Wahdaniyah ke qudrah? Ada orang tanda tak? Kalau saya tak silap hari itu qudrah, wahdaniyah yang last. Ya? Muka surat 14. Di bawah apa? Muslimat. Muka surat 14. Yang kedua. Baik. Muka surat 14 kita sambung yang berkaitan dengan wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kedua, tidak ada sifat yang lain yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala. Baca dah ni. Lebih-lebih lagi pada pihak boleh mengadakan suatu atau meniadakan suatu, bahkan qudrah dan iradah Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan dan meniadakan suatu. Inilah dikatakan tidak ada kam, tidak ada bilangan-bilangan munfasil yang berasingan pada segala sifat. Ni orang panggil berhenti tengah jalan. Kalau Tok Saleh kata, kena ingat balik apa yang telah kita bincang. Humbi, tu kalau bahasa Tok Saleh. Kita duk bincang ni apa dia? Apa dia humbi perbincangan? Kalau lah ni kita bincang hak asal dulu ni wahdaniyah, ingat balik. Kalau dah bahasa Kedah kata tak tahuan palekok. Bahas apa ni memang kedua. Ni orang panggil berhenti tengah jalan. Kita bincang wahdaniyah. Allah asa tak berbilang. Allah Ta'ala asa tak berbilang. Tahu mana? Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Allah asa tidak berbilang. Jadi asa ni dia ada 3 pecahan, 3 huraian, 3 perkara yang perlu kita kena fahami. Yang pertama, diri Allah itu asa tidak berbilang. Yang kedua, sifat Allah pun asa tidak berbilang. Dan yang ketiga, perbuatan Allah asa tidak berbilang.
Diri Allah asa. Baik, kalau kita nak buat carta minda, kita tulis tajuk wahdaniyah. Asa tidak berbilang. Tarik 3. 1, 2, 3. Yang pertama, asa pada zat diri Allah Ta'ala itu asa, tidak berbilang. Diri Allah tidak berbilang, tarik 2 pula pecahan. Yang pertama, diri Allah tak bercantum-cantum. Yang kedua, tak ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah. Tidak ada. Bukan macam diri kita. Diri kita ni bercantum. Kepala cantungan tekuk, tekuk cantungan badan, badan cantungan lengan. Diri Allah bukan macam tu. Asa, tidak bercantum-cantum. Mukhalafah dulu ni kita dah bincang. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu seumpamanya. Allah tidak seperti sesuatu. Diri Allah tak macam makhluk. Macam mana? Wallahu alam. Kita bincang bab mukhalafah dulu ni. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dirinya, sifatnya, perbuatannya. Jadi diri Allah yang pertama, kita yakin asa. Tidak berbilang-bilang, tidak bercantum-cantum. Yang kedua, tak ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah Ta'ala. Tidak ada. Tak ada diri orang lain serupa semacam dengan diri Allah. Tak ada. Habislah kita bincang hak tu, kita pindah pula satu pada sifat. Pelik juga nak satu lagu mana? Sifat Allah banyak. Hak wajib kita kena belajar 20 ataupun 13 di atas pendapat 2 tokoh ulama kita. Sifat Allah banyak, tak terhingga banyak, tak tahu bilangan yang tertentu. Tu kata asal macam mana? Keliru kita. Keliru kalau tak mengaji. Kalau mengaji hilang, keliru. Penin Penin tak mengaji. Kalau mengaji tak penin lah. Lagu mana pula? Macam ni. Asa pada sifat, yakni tiap-tiap jenis sifat Allah tu asa. Satu, tidak berbilang. Satu khudrah, satu iradah, satu hayat. Tak berbilang-bilang sifat. Sempurna. Itu maksud asa pada sifat. Tiap-tiap sifat Allah Ta'ala di diri Allah tu, tiap-tiap sifat hanyalah satu sifat yang sempurna. Satu khudrah. Tapi semua makhluk Allah Ta'ala buat semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sempurna. Satu iradah, satu hayat, satu sifat ilmu. Sifat tu satu, ilmu tu. Tapi Allah Ta'ala tahu tu semua perkara. Banyak Allah Ta'ala tahu tu. Semua perkara. Tapi sifat satu, ilmu. Sempurna. Satu sama, satu basar, satu kalam. Itu kita bincang tu. Yang kedua, tak ada sifat orang lain serupa dengan sifat Allah. Tak ada. Ini yang kedua ni. Tidak ada kedua, iaitu asa pada sifat. Tidak ada sifat yang lain, tak ada sifat orang lain. Tidak ada sifat makhluk yang lain yang menyerupai, tak, yang menyamai, tak ada dengan sifat-sifat Allah. Tidak ada. Lebih-lebih lagi pada pihak boleh mengadakan suatu atau meniadakan suatu. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah. Tak ada. Bahkan khudrah, iradah Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan dan meniadakan sesuatu. Yang buat Allah Ta'ala mengikut kehendak dia. Apa yang berlaku, apa yang jadi, apa yang berlaku, sama ada dulu, lah ni, lagi akan datang, tak boleh lari daripada kehendak dan perbuatan Allah Ta'ala. Tahu mana? Inna Allah yaf'alu ma yurid. Inna Allah, hanya sesungguhnya Allah Ta'ala, yaf'alu, buat, ma yurid, akan apa yang ia kehendak. Allah buat apa yang dia kehendak. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah. Tak ada. Ilmu yang ada pada Allah hanya ada pada Allah, tak ada kat orang lain. Sehebat mana pengetahuan seorang makhluk, tak boleh mengatasi ilmunya Allah. Tak tahu. Kita tahu mati bila? Tak tahu. Mati di mana? Tak tahu. Pi kedai kopi minum-minum mati, serangan jantung. Kalau tahu nak mati tak keluar dah. Sebab kita tak tahu. Jadi ilmu yang ada pada Allah hanya ada pada Allah. Tidak ada pada yang lain. Tidak ada pada yang lain.
kecuali orang-orang sebahagian kecil daripada kita, Allah bagi tahu dia rasa dia nak mati bila. Kadang-kadang, terkadang-kadang. Tapi tak semua. Ya. Ada seorang tu kawan saya mualaf India di Sungai Petani, dia urus kuliah paksi. Dia ni India masuk Islam, mengaji sampai jadi ustaz, mengajar pula orang kita. Masa dia nak meninggal tu, dah bagi tahu kat anak dia, abang balik Sat, malam ni ganti kuliah abah. Nah, balik Sat, malam ni ganti kuliah abah. Anak dia pun pergi kuliah. Dalam masa kuliah ni, telefon berbelah-belah kali. Adik kepada anak dia ni telefon, kata ni abah lorat lah ni. Dia pun bergegas balik. Tak ada malam tu. Tak ada malam tu. Dan beberapa hari lagi nak buat kenuri. Dia kata, abang, hari kenuri tu suruh Ustaz Ahmad Abdullah daripada Jitra tu bagi tazkirah kepada keluarga kita. Takut nanti abah tak ada, abang suruh Ustaz tazkirah kepada keluarga kita. Dia rasa dah. Itu kelebihan terkadangnya Allah bagi kepada seseorang, tapi bukan semua. Dia boleh rasa dia nak mati. Lebih-lebih lagi amalan, seumpama hizib bahar. Kalau dia lupa tu, tanda dah memang dekat nak mati. Tu orang-orang dulu, dia amal, Allah Ta'ala bagi perasaan kepada dia dapat merasai perkara itu. Habis. Baik. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah, tak ada. Lebih-lebih lagi pada pihak mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu, itu adalah tugas qudrah dan tugas kehendak iradah Allah Ta'ala kepada tiap-tiap suatu daripada makhluk ini. Aturan-aturan yang duk jadi, yang berlaku di atas perbuatan dan kehendak Allah Ta'ala pada masa azali. Ini iman kita. Habis. Baik, kita pindah pula. Inilah dikatakan tidak ada kam, bilangan-bilangan munfasil yang berasingan pada segala sifat. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah, tak ada. Tu maksud asal pada sifat. Tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah, tidak ada. Habis. Kita bincang asal pada sifat ada dua huraian. Yang pertama, di diri Allah hanya satu sifat, satu saja. Satu qudrah, satu iradah, satu sifat ilmu, satu sifat hayat yang sempurna, satu sifat sama, satu sifat basar, satu sifat kalam yang sempurna. Tak berbilang-bilang sifat di diri Allah. Tu makna yang pertama. Makna yang kedua, tak ada sifat orang lain semacam, sama, serupa dengan sifat Allah. Tidak ada. Habis. Dekat tu, kita pindah pula kepada asa Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Asa Allah Ta'ala pada perbuatan. Jangan keliru. Tu Tok Isaleh kata kita mengaji, Tok Isaleh Syed rahimahullah, kita mengaji nak bagi hilang kelabu-kelabu, keliru-keliru. Yang kita nak jelas, terang, clear, yakin. Kita nak faham dengan clear, yakin, jelas. Hak kelabu-kelabu, keliru-keliru tak mau, lempak bang ni kata. Kita mengaji ni nak kepada kefahaman, nak kepada yang terang, yang jelas. Dan asa Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Macam mana kata satu pula? Perbuatan Allah ni banyak kan? Jin, manusia, malaikat, langit, bumi, binatang, tumbuhan. Banyak hak Allah buat. Macam mana kata satu perbuatan? Huraian dia ada penerangan dia. Asa pada perbuatan, yakni nak melaksanakan kerja tu, Allah Ta'ala tak ajak pakat dengan siapa-siapa, tak ajak siapa-siapa tolong, tak ajak pun
orang lain bantu Allah Ta'ala. Tidak ada. Tidak ada orang yang membantu Allah Ta'ala pada mengadakan sesuatu. Tidak ada. Hak ni kena bagi halui, supaya jangan ada syirik khafi di dalam hati kita, di dalam i'tiqad kita, dalam apa sahaja. Jangan ada syirik khafi. Syirik khafi berdosa dan membatalkan akan pahala amal ibadah. Na'udzubillah. Syirik lagu mana kita orang Islam, kita mengaku Allah Ta'ala asa. Syirik terbahagi dua. Yang pertama syirik jali, terang, sembah tok kong, semua berhala. Itu syirik jali, terang-terang. Yang kedua syirik khafi, yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Ini bahaya. Kadang-kadang kalau tak halusi bab ni, tok guru pun syirik. Na'udzubillah. Tok haji pun syirik. Na'udzubillah. Kalau tidak belajar dan tidak menghalusi wahdaniyah pada perbuatan Allah Ta'ala itu. Ini bahaya. Ni kita kena halus. Bab akidah ni kita kena halus. Tu bapa yang sepanjang dia kata akidah ni seperti kita berjalan di atas lantai yang bersangatan lincin. Tak boleh kopoh. Kalau kita berjalan gopoh-gopoh di atas tempat yang licin, jadi apa? Tomoh, rebah, jatuh. Begitu juga akidah, kena halus, cermat. Dia tak boleh gopoh. Ni wahdaniyah pada perbuatan. Kena halus. Supaya mudah-mudahan kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala yang dipimpin oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya yang benar-benar beriman dan diterima di sisi Allah Ta'ala itu. Macam mana yang dikatakan syirik khafi? Yakin selain Allah menjadikan. Yakin selain Allah mengubah sesuatu. Syirik. Sebab Allah Ta'ala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap suatu daripada makhluk ini qadirun, kuasa ia. Ulama hurai, hatta harakatina wa sakanatina, gerak diam kita itu pun dikuasai oleh Allah. Mata kita pejam celik, Allah tentu Allah nak, Allah buat. Mai sakit mata tu duk kejip banyak kali, berhentilah duk kejip apa? Tak boleh berhenti kalau Allah Ta'ala kena. Waktu pagi sejuk ketak, berhentilah. Pasal apa? Duduk bergerak badan. Kalau Allah Ta'ala gerakkan, kita tak boleh berhenti. Kalau Allah Ta'ala berhentikan, tak boleh bergerak. Tu orang stroke. Nak main mengaji, nak main jemaah, tak boleh. Pasal stroke. Semua kita ni di dalam kekuasaan, perbuatan. Innallah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah buat apa yang ia kehendak. Imam Syafi'i rahimahullah tengah-tengah mengajak berhenti teriak. Anak murid tanya, wahai imam, teriak pasal apa? Dia kata, aku melakukan maksiat, aku melakukan dosa. Anak murid jadi pelik. Duk buat maksiat celah mana duk mengajar kami. Dia kata, sesungguhnya aku lupa Allah Ta'ala seketika. Ketika aku menghuraikan huraian tadi, aku lupa iradah Allah, ilham daripada Allah, dan Allah Ta'ala yang memberikan aku bercakap. Aku lupa. Seolah-olah dia duk sedap ceramah, dia teriak. Itu orang ahli ma'rifah. Fiqh pun alim, tauhid pun sampai keyakinannya yang benar kepada Allah Ta'ala. Itu orang betul ma'rifah, arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala. Ni kita kena halui ni, bab ni, supaya mudah-mudahan amalan kita diterima, supaya mudah-mudahan iman kita diterima di sisi Allah Ta'ala. Dan asa Allah Ta'ala pada segala perbuatan itu, iaitu tidak ada orang lain,
Tak ada makhluk lain termasuk kita lah, ataupun benda lain termasuk kita lah yang menolong Allah pada mengadakan atau meniadakan suatu. Jangan syirik dengan perbuatan. Amboi, anak dia comel-comel belaka, berjaya-berjaya belaka, tengok pak dia. Pi. Weh, tengok pak dia. Dia ingat dia buat. Jangan rasa yang kita. Allah yang menjadikan, Allah yang menentukan, Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu. Sepatutnya, Masya Allah, anak-anak comel-comel belaka, Allah Ta'ala menjadikan belaka. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah yang takdirkan. Kalau tak kata Masya Allah, takut jadi ain. La elok, nanti gelong. Ain. Na'udzubillah. La baik, nanti tak terpakai. Na'udzubillah. Ain, bahaya. Apabila dipuji, Masya Allah, Alhamdulillah. Supaya tak jadi penyakit-penyakit ain. Penyakit ain ni nak buat ubat payah. Na'udzubillah. Itu kalau kita ada sesuatu, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini semua min fadli Rabbi, adalah daripada Tuhan. Kelebihan ini daripada Allah Ta'ala. Kita sebut Masya Allah. Allah buat semua. Allah tentukan suatu, Allah menjadikan suatu, Allah takdirkan kebaikan kepada kita sesuatu. Alhamdulillah. Bukan yang kita. Kalau tak ada penghayatan ni, tu saya kata Tok Guru pun rasa. Dia mengajak, dia kata aku mengaji. Dia mengajak, dia rasa dia alim, dia rasa dia ada anak murid ramai. Tiba-tiba anak murid dia pergi mengaji dengan orang. Dia sumpah anak murid aku tak halal ilmu. Lah, Tok Isaleh kata pelik. Tak halal macam mana ilmu tu hak Tuhan. Macam mak marah kat anak, aku tak halal yang susu. Tak halal macam mana susu tu hak Allah Ta'ala bagi dekat dia. Ini masalah. Apabila merasai keberadaan kita itu, keakuan, duk rasa yang kita, duk rasa kita yang punya, duk rasa ilmu itu kita, kelebihan itu kita, ini menyebab hijab kita dengan Allah Ta'ala dan menjadikan sesuatu perkara yang luar daripada batas. Jadi kelai, jadi ngungkit, jadi macam-macam kelakuan. Kalau tidak ada penghayatan wahdaniyah pada af'al Allah Ta'ala itu. Kalau ada, semua daripada Allah Ta'ala. Khairihi wa syarrihi min Allah. Yang baik, yang tidak baik, semua daripada Allah Ta'ala. Yang baik, syukur. Dan pandang kebaikan itu, Allah yang tentu, Allah Ta'ala yang bagi. Keburukan, kita pandang itu ketentuan, dan kita berusaha dan berdoa, harap Allah Ta'ala tukar keburukan itu digantikan dengan kebaikan. Itu orang yang diberi oleh Allah ma'rifah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita supaya dapat memahami ma'rifah. Nur ma'rifah itu diletakkan di dalam hati kita dan tidak dicabut sehingga bila-bila. Ini perkara yang paling mahal sekali. Perkara yang paling mahal iaitulah ma'rifatullah. Kalau tak ada ma'rifah, na'udzubillah, buat amal berbakui-bakui, buat amal bertimbun-timbun, tetapi tidak ada ma'rifah, na'udzubillah, ditakuti amalan itu tidak diterima. Takut. Terima tak terima itu urusan Allah Ta'ala. Tetapi garis panduan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala tak perintah kita beribadah melainkan ikhlas di dalam agamanya. Mukhlisin, ikhlas. Apabila ikhlas, hati kita tak boleh rasa kita punya. Apabila ikhlas, kita tak boleh rasa kita yang menjadikan. Kita tak boleh rasa tunjuk ke orang. Kita tak boleh rasa kita bagus. Kita tak boleh rasa ujub, riak, takabur, ananiah, keakuan. Na'udzubillah. Itu belum bersih.
Mati kita tanya, wahai malaikat, mana amalan-amalan saya? Hak saya buat. Malaikat kata habis dah. Tak ada. Pasal apa tak ada, wahai malaikat? Dah Allah Ta'ala suruh buat lagu lain, kamu buat macam lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala tak suruh beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala tak suruh kita ibadah, melainkan ikhlas dalam agama dia, baru diterima. Tiba-tiba kamu beribadah kerana riya. Kamu beribadah kerana ujub. Kamu beribadah kerana keakuan, anania. Tidak diterima. Tu ulama kata, la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah, tidak diterima amal ibadah di sisi Allah illa, melainkan bima'rifatillah. Kenal Allah Ta'ala, baru Allah Ta'ala terima. Itu kita kena bersih hati kita. Law ni kita tak ada hak seorang 100% bersih, tak ada. Kita ni semua ada cacat celah. Sama-sama kita ni nak ke arah supaya bersih hati kita. Tauhid Allah Ta'ala dengan benar, kita ke arah itu. Nah, kita mengaji ni kita ke arah nak bagi diri kita ni betul. Hak tak betul kita berbetul. Ini adilnya Allah. Allah nilai kepada hati. Allah Ta'ala tak nilai kepada rupa, keturunan dan harta. Adil. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ahsabikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak nilai kepada rupa, kepada keturunan, kepada harta. Adilnya Allah Ta'ala. Kalau nilai rupa, ya kita bukan berapa seka. Orang-orang Eropah tu tak apalah. Hidung tinggi-tinggi, mata biru. Kita, kalau Allah Ta'ala nilai kepada rupa, naya kita. Dah. Kalau Allah Ta'ala nilai kepada nasab keturunan, naya kita. Kita tak tahu mai ikut mana. Nah. Kalau tahu pun, kita bukan macam tok-tok nenek kita. Mereka orang baik, kita belum tentu. Tetapi Allah Ta'ala nilai kepada hati dan amalan. Kerana hati dan amalan boleh dibaiki. Hak tak betul dulu, astaghfirullah, ya Allah ampunlah dosa hamba. Moga Allah Ta'ala ampunkan. Supaya Allah ni nak perbetul, nak jadi hamba. Oh, semua perbuatan Allah Ta'ala yang tentukan, Allah yang jadikan. Wahdaniyah pada af'al. Ni hak boleh main semayang ni pun Allah tentu, Allah mau, Allah gerakkan kita. Kita hanya ikhtiar usaha, kita buat, Allah bagi pahala. Itu pun Allah kehendak. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Na'udzubillah. Pak pergi hantar anak mengaji, nak bagi jadi ulama'. Tapi anak tak mau, duduk 2 minggu lari. Walaupun pak duit banyak, nak bayar bagi anak dia dapat iman, tak boleh. Kalau Allah Ta'ala tak kena. Jadi iman, Islam, taqwa, alhamdulillah, anugerah Allah Ta'ala kepada kita, wajib kita syukur. Kena jagalah. Jangan bagi rasa. Kita boleh main sembahyang ni, Allah bagi. Kita boleh takbir, Allah Ta'ala yang mengizinkan kepada kita. Banyak mana orang hak duk nak mai tak mai lagi kuliah. Tak mai lagi jemaah. Duk nak duk tagak tapi tak mai pun. Kerana Allah Ta'ala tak pilih. Kita hak boleh mai ni pandang alhamdulillah, Allah yang menggerakkan. Syukur kepada Allah, bukan hebat kita. Ialah ikhtiar usaha kita kena buat yang terbaik. Kita kena ada motivasi supaya kita datang untuk beramal. Itu usaha ikhtiar kita. Pada hakikat hati kita, Allah yang tentukan, Allah yang pilih, Allah yang menggerakkan. Alhamdulillah. Begitu. Tiada ada orang lain atau benda lain yang menolong Allah Ta'ala. Kalau kita i'tiqad ubat melegakan pening kepala, ubat melegakan batuk, syirik khafi. Na'udzubillah. Dalam wahdaniyah pada af'al, i'tiqad selain Allah, syirik. Kalau kita makan ubat lega, hati kita i'tiqad ubat bagi lega, syirik. Salah.
Dah betul macam mana hak betul? Ikhtiar usaha wajib, lakum ma kasabtum. Dah sakit belilah ubat makan. Dah makan ikhtiar usaha, doa, ud'uni astajib lakum. Tapi bukan ubat, bukan power ubat yang melegakan. Yang melegakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Baru selamat iman kita. Kalau dah tak selamat. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita belajar. Allah bagi taufik kita boleh faham. Alhamdulillah. Semua ni Allah bagi jadi. Kita dahaga minum air. Yang bagi hilangkan dahaga Allah semata-mata. Wajib kita i'tiqad. Kita lapar makan. Yang mengenyangkan kita Allah semata-mata. Makanan ni asbab. Ada orang tak makan kenyang. Seorang Habib di asalnya Yaman, kemudian duduk di Madinah, masih ada sekarang, Habib Zain bin Smith. Makan buah apple sebiji ya, kenyang sehari. Kita mana boleh tahan. Kita dengan orang, kita nak bandingkan kita dengan orang Arab pun benin lah. Orang Arab makan roti sebiji boleh tahan sehari, kita mana boleh. Makan roti pilih apa biji pun dia cari nasi juga. Sebab kita ni perut nasi. Tak ada nasi penin tu. Tu adat. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi begini kenyang. Kalau kadang begini kenyang. Hakikat yang mengenyangkan Allah Ta'ala. Itu wajib kita beriman. Nuh pada zaman Dajjal turun nanti. Tak ada makanan. Orang mukmin hanya kenyang dengan zikrullah. Dengan zikir. Atau tok guru yang banyak berzikir, dia makan tak banyak. Almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Orang buat maulid, hidang makanan. Dia kata, pergi makan dulu. Tak apa, saya saat lagi pun boleh makan. Hari-hari saya makan. Hari ni saya nak bagi puas dulu. Saya nak selawat kepada Nabi SAW. Pi makan dulu. Dia suruh JKP. Duk kalut dia suruh makan kan. Saya nak berselawat dulu. Pi saat lagi, Allah, makan sepinggan pun tak habis kenyang. Kenyang. Kenyang dengan apa? Kenyang dengan zikrullah. Selawat kepada Nabi SAW. Nah. Baik. Boleh. Hakikat Allah yang mengenyangkan. Allah mengadakan, menjadikan. Kita ni hanya ikhtiar usaha. Wajib pada kita ikhtiar usaha. Tetapi yang menjadikan itu Allah Ta'ala semata-mata. Baru hamba. Contoh kita buat program. Amboi program apa ramai no. Amboi majlis apa maju no. 10,000 apa rumah terbuka hari tu. Oi, dia kata ni dia AJK kami. Audicated belaka semua bekas-bekas pengarah. Mesyuarat tiap-tiap malam 2 bulan. Mau tak ramai? Oi, cakap ramai. Buat program pula. Orang mai. Target 5,000 mai 500. Nak buat ke mana? Allah Ta'ala takdir lagu ni. Takat tu lah. Cakap lagu mana? Hak sikit Allah Ta'ala takdir. Hak ramai megah. Hamba lagu ni. Tak hamba. Hamba sikit ramai Allah yang menjadikan. Alhamdulillah. Sikit pun tak sedih, alhamdulillah. Ramai pun alhamdulillah, sikit pun alhamdulillah. Kerana Allah belaka. Nah. Orang yang sandar hati kepada Allah selamat. Orang yang sandar hati kepada Allah dia tenang. Nah. Begitu. Sebab semua khairihi wa syarrihi min Allah. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Allah buat apa yang ia kehendak. Mudah. Ya. Kita minta, ya Allah, buka hati kami. Ya Allah, lembutkan hati kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami. Supaya nur keimanan itu masuk ke dalam hati kami. Dan apabila nur iman masuk ke dalam hati kita, Allah Ta'ala tetapkan dalam hati kita, insya-Allah, maka yang lahir daripada seorang, yang keluar daripada seorang yang ada makrifah itu, iaitulah akhlak, iaitulah adab. Dia boleh sabar, dia boleh redha,
Dia boleh syukur, dia boleh tawaduk. Walaupun pangkat dia tinggi, tapi dia boleh tawaduk. Tak ada masalah. Hak lebih Allah Ta'ala. Kita tak ada apa, kita hamba. Contoh Allah uji. Orang parking belakang kereta kita. Ni Allah nak uji. Kalau kita ingat makrifah, ni Allah nak uji saya. Ni Allah nak uji aku ni. Sabar. Sabar bukan bermakna tak boleh bercakap. Sabar bukan makna tak boleh nasihat. Sabar bukan bermakna tak boleh tegur. Kita kata, cik, nanti kalau boleh, jangan parking belakang orang. Orang nak keluar. Saya ada kerja ni. Nanti jangan buat dah ni. Akhlak. Kalau tak ingat Allah Ta'ala yang tentu, kita maki. Bodoh, bengong. Apa tak erti. Kasak lagi, petendang pula kata kawan tu. Na'udzubillah. Tak ada akhlak, tak ada adab. Tapi kalau diberi keimanan, Allah yang menentu, Allah yang buat, selesai. Kalau diuji kita, orang kata dekat kita, Allah uji kita. Dia kata dekat kita, benda tu tak betul. Dia minta maaf, kita maafkan. Allah lagi afu, ra'ufur rahim. Kita tak boleh maaf orang. Siapa kita? Kita hamba. Maaf. Orang buat kita, maaf. Ada guru cucuk, hang boleh baik dengan dia tu. Dia buat ke hang macam-macam tu. Orang ada makrifah. Tak apa, tak ada masalah. Aku maafkan. Pasal apa? Dia tahu ganjaran tu lebih. Tapi kalau tak ada makrifah, jenuh. Berkelai tu dia mengungkit sampai mati. Na'udzubillah. Sampai pak mati, dia musuh pula dengan anak. Tu dia punya dendam. Na'udzubillah. Ini orang yang tidak ada ma'rifah di dalam hati. Na'udzubillah. Kalau berlaku begitu, teriak, ya Allah, ampunlah dosa hamba ini. Ya Allah, lembutkanlah hati hamba supaya jadi lembut, ya Allah, supaya masuk nur ma'rifah, supaya menjadi hambamu yang benar-benar kehambaan, yang mana aku nak tunduk seluruh jiwaku, hatiku, nafsuku, rohku, akalku nak menjadi hambamu. Baru tak rasa lebih. Kalau tak, doa rasa kita lebih habis. Contoh kita orang tua. Kita ni pangkat besar. Budak main tegur kita. Tu kaedah agama, unzur ila ma qal wala tanzur ila man qal. Unzur ila ma qal. Nilai, pandang, nilai kepada ma qal, perkataannya. Wala tanzur ila man qal. Jangan nilai kepada siapa yang berkata itu. Kita fikir, dia kata kat kita ni betul ke tak? Betul. Kita terima kasih Cik Nai, Cik tegur Tok Wan. Budak 6 tahun dia kata, Tok Wan, apa ni duk kerja pegang telefonnya zikir dah. Hang duk ajak aku pula. Tu takabur. Kalau betul, Allah hantar dia mai tegur kita. Allah, aku lalai. Allah, kalau orang ada makrifah, terus dia terima kasih kepada budak ni. Unzur ila ma qal wala tanzur ila man qal. Lihat kepada perkataan dan jangan lihat kepada siapa yang berkata. Kerana orang ada silap, salah, cacat, celah. Tidak ada kesempurnaan. Tapi dia kata tu betul tak? Betul, kita terima. Apabila kita nisbahkan semua Allah Ta'ala buat, Allah tentu, alhamdulillah. Yang baik kita syukur, yang tidak baik kita terima, sabar, dan kita berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan ditukar kepada perkara yang baik. Begitu. Itu seorang hamba. Baik. Bahkan perbuatan Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan atau meniadakan sesuatu. Allah belaka. Jalan bawah pokok lautan demam. Kita kata pokok bawah tu hantu raya kuat. Demam. Cakap boleh sebagai asbab musabab. Tapi hati Allah yang menjadikan. Allah yang izin kat dia. Dia dengan kita macam semacam.
Dia lemah, kita lemah. Dia makhluk, kita makhluk. Dia tak boleh buat apa, kita tak boleh buat apa. Kalau dia Allah izin, jadi kita demam. Ingat Allah Ta'ala, Allah yang mentakdirkanku dengan sebab makhluk ini. Lepas tu diajar oleh agama. Kalau kena benda-benda macam ni, ada solusi, ada cara penyelesaian. Apa dia? Baca ru'yah, baca ayat kursi, baca kulhu, baca kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas. Baca ayat-ayat Al-Quran. Kita i'tiqad Allah yang menjadikan, Allah uji kepada kita. Allah Ta'ala nak tengok kita ni nak berusaha macam mana. Hati kita nak tumpu siapa. Oh, selera. Pasal apa? Apabila jadi hantu bagi demam, pi cari tok rumah hantu juga. Hantu dengan hantu, kita pun naik pening. Nu kata lagu nu, ni kata lagu ni kata lagu nu, ni kata lagu ni. Orang nu buat, orang ni buat, bohong. Habis. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku akan terima. Kita tak doa, kita gagal kot lain. Cari tok-tok guru sembahyang hajat, baca ayat Quran, ru'yah. Nah, begitu. Ni duk habis duit. Nah, pi bomo ni kata gunu, bomo nu kata lagu ni. Kelai adik-beradik. Kalau betul dia tak abang orang nu buat, orang ni buat. Buat ubat bagi lega sudah lah. Allah yang melegakan. Bahkan perbuatan Allah Ta'ala sahajalah yang mengadakan atau meniadakan suatu. Jadi kita tak mungkin. Hang aku bela, aku jaga, hang tak ingat kat aku. Siap. Penin. Habis. Kelai, ngungkit, hasad. Tapi kalau ada makrifah, semua itu Allah Ta'ala yang tentukan. Allah yang menjadikan. Maka kita ni akan rasa tenang. Kita akan diberikan kelapangan hati kita. Walaupun orang buat kat kita, hati kita dilapangkan oleh Allah. Tak rasa marah. Tak rasa marah tu biasalah. Sikit-sikit. Lepas tu kita maaf. Nah, begitu. Inilah dikatakan tidak ada kam, bilangan-bilangan muttasil yang bercantum pada segala perbuatan itu. Semua makhluk ni Allah buat, tak ada campur tangan dengan makhluk membantu Allah, tidak ada. 100% Allah menjadikan. Amal ibadah kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan amalan kamu. 100% Allah buat. Jangan rasa hak kita. Sepatutnya kita boleh main semayang, kita boleh main jemaah, kita boleh main mengaji. Malu kita. Alhamdulillah Allah bagi aku iman. Alhamdulillah Allah bagi aku taat. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku buat kebajikan. Allah pilih aku. Aku ni walaupun dosa, walaupun tak tahu mana, tapi Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmat. Makin malu kita dan makin syukur kita apabila kita buat macam tu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, pandai jaga nikmat, la azidannakum, Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Tu tok guru kita dapat husnul khatimah. Pasal mereka pandang ibadah mereka, mereka syukur, Allah Ta'ala istiqamahkan mereka sampai mati dalam iman. Alhamdulillah. Sebab mereka syukur. Tak rasa lebih, tak rasa kita hebat. Kita ni semata-mata hamba. Kita ni hanya semata-mata hamba. Habis. Inilah dikatakan tidak ada kam muttasil, tidak ada bilangan-bilangan yang bercantum pada perbuatan. Maka makna asa Allah Ta'ala ternafi 5 kam. Yang pertama, diri Allah tak bercantum-cantum. Yang kedua, tak ada diri orang lain yang sama dengan diri Allah. Kemudian sifat Allah Ta'ala di diri Allah, tiap-tiap sifat tu satu saja di diri Allah, tak berbilang-bilang. Kemudian tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah. Kemudian perbuatan Allah Ta'ala mengadakan makhluk tak pakat dengan siapa-siapa. Tak minta tolong siapa-siapa. Tak minta tolong siapa-siapa. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad. Tidak ada sama sekali mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, lawan wahdaniyah, iaitu berbilang-bilang. Mustahil Allah berbilang. Tak logik.
kalau sekiranya Allah berbilang. Tak boleh terima, tak masuk pada akal kita kalau Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Mustahil. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak berbilang. Pada zatnya, diri Allah tidak berbilang. Atau pada segala sifatnya, sifat Allah tidak berbilang. Pada segala perbuatannya, perbuatan Allah pun tidak berbilang-bilang. Ni saya nak berhenti dah ni. Dia kata, nak pulun sampai pukul berapa? Nak habis dah, saya pun tak larat. Nak habis dah ni. Sebab nak bagi berhenti dekat tempat dia, nanti tak payah ulang macam tadi. Tidak berhenti sekat jalan, ulang pula. Kata bila nak habis? Nah. Jadi sikit lagi nak habis dah. Kesimpulannya, Allah asal tak berbilang. Asal pada diri, asal pada sifat, asal pada perbuatan Allah Ta'ala itu. Tahu mana? Kata Allah asal. Tahu mana? Allah Ta'ala berfirman. Dalilnya, buktinya, tandanya Allah asal. Allah Ta'ala berfirman. Dalil, tanda, bukti, pengecaman. Kita pun bercakap, rumah Tok Imam mana? Dia kata tepi terus itu kona belah kiri. Tepi pagar tu nak cam, tepi pagar tu. Tu pengecaman, nak cam mana tanda dia? Tanda dia apa? Tepi pagar. Tu pengecaman dia. Apa bukti Allah Ta'ala asal? Nak cam mana? Nak tahu mana? Apa bukti dia? Apa tanda dia? Apa dalil dia? Dalil atas yang demikian itu Allah asal tak berbilang. Firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. Artinya, bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang asal, yang tak berbilang-bilang. Moga Allah Ta'ala jadikan kita betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah yang mentakdirkan semua, Allah yang buat semua. Kita ni hanyalah lakonan Allah sahaja. Ni nak sembelih lembu, oi pandai perabah lembu. Nah, kilah-kilah puk puk puk. Itu lakonan Allah takdirkan kepada kamu. Kepandaian, kebijaksanaan, kepetahan kepada kamu. Alhamdulillah. Mudah kerja awak. Sembelih pula, perah sekali tarik ya pisau tajam. Ini ketentuan Allah belaka, perbuatan Allah belaka. Alhamdulillah. Kita sebagai hamba menggerakkan apa yang ditakdirkan, yang ditentu dan dibuat oleh Allah. Baru dinamakan beriman dengan qada dan qadar. Semua Allah Ta'ala tentu dan Allah buat. Baru kita menghayati, oh ini takdir, kehendak dan perbuatan Allah. Alhamdulillah, kita syukur, kita akur, kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Kalau tak duk puji pisau tu, pisau ni tajam. Memanglah tajam, tapi ingatlah Allah Ta'ala yang takdirkan. Tukang hak nak buat tu pun Allah buat. Besi tu pun Allah buat. Kita ni Allah Ta'ala tak kedir je. Ingat Allah Ta'ala. Oh, ni Allah Ta'ala yang jadikan. Syuhud. Ingat kepada Allah. Dalil kata Allah asal tak berbilang, wa ilahukum ilahun wahid. Artinya bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang asal. Saya ingat pesanan Duk Guru Haji Hamid kita, rahimahullah. Moga-moga Allah Ta'ala angkat darjat beliau di akhirat, di alam barzah. Dia pesan semasa saya ziarah dia di rumah. Masa tu baru dapat datuk Duk Haji Hamid, Tok Imam kita. Dia kata ni anak baru dapat datuk Tunku Sultan bagi. Dia tunjuk gambar dia. Dia baca perkataan Imam Ghazali, menjaga hak waktu dengan zikrullah. Macam mana nak jaga hak waktu dengan zikrullah? Dengan adanya ma'rifah. Semua Allah tentu, semua Allah buat. Semua Allah tentu, semua Allah buat. Ingat Allah Ta'ala. Kita bersembang dengan orang pun niat nak ukhuwah silaturahim. Allah yang bagi. Alhamdulillah. Kita semayang pun Allah yang gerakkan. Alhamdulillah. Kita masak pun Allah yang gerakkan. Alhamdulillah. Itu menjaga hak waktu dengan mengingati Allah bagi ahli ma'rifah. Itu disebut oleh Tok Haji Hamid. Dia ngajak kita di masjid ni. Artinya bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang asal. Dalil atas yang demikian itu, Allah asal tak berbilang. Baru alam ni, berubah alam ni. Tadi cerah siang, alam malam gelap. Siapa ubah? Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu
bersifat dengan sifat kesempurnaan, bersifat dengan sifat ketuhanan, maka di antara sifat ketuhanan iaitulah asa tidak berbilang. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu, Tuhan kita, iaitu Tuhan yang asa. Yang lain tak layak dinamakan Tuhan. Yang lain semuanya makhluk. Ma siwa Allah, yang lain daripada Allah itu baharu. Yang lain daripada Allah semua itu makhluk. Allah hanyalah satu yang asa, yang tidak berbilang-bilang. Kita berhenti dekat ni. Mohon maaf kerana saya ambil masa yang lebih lepas daripada masuknya waktu Isya, kerana untuk berhenti di tempat yang sesuai pada ketika ini. Dan insya-Allah panjang umur, tolong tanda yang ketujuh, iaitulah hayat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.